Dia bonda-bonda lah. Kalau kita nak share tip ni banyak kan. Dia bonda-bonda ni, apa yang kau nak buat dalam dunia ni pun, kau kena ada guru yang betul. Betul tak? Kadang-kadang orang kita marah lagi dan mutuk lah. Kebanyakan orang kita ni bodoh sombong. Dia syok sendiri. Dia nak buat bondo yang ikut kepala dia kan. Dia rasa dia hebat dah dia buat. But at the end of the day, tak ke mana. Bagi saya kata macam mana pun hebat kita kena ada guru. Satu guru ni istilah dia besar. Belajar kau, tengok buku kau, research kat internet kau, jumpa pakar kau, pergi melawat ladang yang hebat kat tu, kita kena berguru. Kalau kita dapat the right guru, insya-Allah kita boleh berjaya. Pendeklah tips saya paling mudah. Macam kau tadi lah, Agroband dah ada dah. Takkanlah tak tahu. Search lah info. Tu saya kata guru tadi. Kalau kau cari, kau belajar, kau explore, kau tanya orang, kau jumpa orang yang memang dah berjaya, insya-Allah kau akan berjaya. Kau akan on the right track. Kebanyakan orang kita mungkin dah selesa. Itu saya nak komen lebih ni kan. Saya sebelum ni saya ada pernah share kat satu platform ni. Bila kita kata orang Melayu ni pemalas ni, dia orang bantai saya kau-kau. Bukan saya kata orang Melayu malas, saya kata dalam keadaan masa tu orang kita tak suka nak tanam dan sebagainya tu. Tu saya kata saya berjagalah ayat-ayat saya sekarang ni. Sebenarnya kita boleh. Kita kena cari guru yang betul. Kalau kita dapat guru yang betul, saya rasa apa pun kita buat dalam dunia ni dengan izin Allah boleh berjaya. Di serata Malaysia ataupun kami Kola ni, kita ni gila, kita special breed kan. Kita hantar seluruh semenanjung Malaysia. Walaupun ladang kita dekat Kuala Selangor, walaupun ladang kita dekat Kulim, kita hantar sampai ke Perlis, kita hantar sampai ke Johor, kita hantar sampai ke tahun ni Kelantan pun ada, Terengganu pun ada, faham. Tahun ni jangan takut nampak orang ni. Ni nak kata anak muda ni, lombu lari pun dia takut. Macam mana tengok cowboy. Relax, tak ada masalah kan. Belagak sikit kan. Dia mudah kan. Alhamdulillah tahun ni saya rasa rekod kot. Kadang-kadang tahun lepas ada juga 1-2 negeri tak supply. Tapi tahun ni jangan takut, dia takkan gigit kau dah. Dia takkan gigit kau. Jangan takut. Ni hebatnya ni. Tahun ni alhamdulillah Kola, seluruh semenanjung Malaysia kita supply. Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Perlis, Kedah, Pening. Holas. Semua kita power. Bukan kata kita tamak. Permintaan tu semenanjung.